Mencari ilham di waktu senja, duduk berpantun di tepi perigi. Budi bicara kami mula, selamat datang ke podcast ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Dari Hati ke Kertas, inspirasi di sebalik karya Zurina Hassan. Pada hari ini, kita akan mengenali dengan lebih dekat mengenai tokoh sastrawan negara yang ke-13, iaitu Datuk Dr. Zurina Hassan. Bersama saya pada hari ini, dua tetamu khas yang saya jemput, iaitu saudara Alif dengan saudari Aina. Apa kabar? Khabar baik. Okay. Khabar baik. Okay. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan memberikan soalan saya yang pertama, iaitu pengetahuan saya, Datuk Dr. Zurina Hassan merupakan tokoh sastrawan negara yang ke-13 dan beliau merupakan wanita pertama yang dianugerahi gelaran tersebut. Boleh tak Alif terangkan serba sedikit mengenai latar belakang beliau? Okey, Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara moderator kerana sudi menjemput saya menghadiri podcast pada hari ini. Okey, berkenaan dengan Datuk Dr. Zurina Hassan, beliau ni merupakan salah seorang sastrawan wanita yang banyak menyumbang dalam dunia karya sastrawan negara. Beliau ini dilahirkan pada tahun 13 Jun 1949 di Balka Bata, Kedah. Tahu kan Kedah kat mana? Tahu. Saya dengar saudari berasal daripada Kedah. Ya, saya Kedah, tapi saya jauh lah dengan datuk kita. Saya memang berbeza lah. Okey. Seterusnya beliau ni dia dibesarkan di sebuah perkampungan yang terkecil yang bernama Tikam Batu, Kedah. Beliau ni dibesarkan oleh ibu saudara dan neneknya kerana bapanya telah meninggal dunia sewaktu bila berumur 6 tahun. Tatkala kesibukan ibunya yang bekerja sebagai jururawat pun merupakan faktor yang menyebabkan beliau terpaksa tinggal bersama ibu saudara dan nenek. Terima kasih saudara Alif. Nampaknya Datuk Dr. Zurina Hassan merupakan seorang yang gigih. Baiklah. Bagaimana pula dengan latar belakang pendidikan beliau? Okey, baiklah, saya pun nak berterima kasih dululah kepada moderator kita kerana menjemput saya dan juga panel Alif untuk bercerita tentang Datuk Dr. Zurina Hassan. Besar ya nama tu. Dan juga dia penerima anugerah sastrawati pertama yang dianugerahkan sastrawan negara perempuan yang pertama. Dahsyat. Okey, soalan moderator kita tadi, bagaimana apa tadi soalan? Latar belakang pendidikan beliau. Latar belakang pendidikan. Datuk kita banyak bertukar sekolah. Yang pertama, beliau mendapatkan pendidikan di Sekolah Melayu Tikam Batu di kampungnya sendiri dari tahun 1956 hingga tahun 1960. Dan kemudian tukar lagi ke Sekolah Inggeris Sungai Laya, iaitu melalui Special Malay Class. Pada zaman itulah, pada tahun 1961 hingga tahun 1963, pada masa tu baru kita merdeka kan. Masa tu masih kuat lagi jajahan Inggeris tu masih kuat lagi. Jadi sebab itulah beliau dimasukkan ke Special Malay Class. Kemudian meneruskan pelajaran ke peringkat menengah pula di Sekolah Konvent Sungai Petani. Sungai Petani dekatlah dengan kampung saya. Dekat. Pada tahun 1964 hingga tahun 1966. Dan tukar lagi ke Sekolah Menengah Sultanah Asma di Alustar, Kedah pada tahun 1967 hingga tahun 1970. Jadi beliau banyak bertukar sekolah sebelum beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Selepas tamat pengajian sekolah menengah, beliau melanjutkan pelajaran pula di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Saya juga tinggal di Pulau Pinang sekarang ni. Banyak sama pada tahun 1971. Kemudian datuk kita pula memperolehi ijazah sarjana dari UPM dan PhD dari Universiti Malaya. Kegiatan beliau, saya nak tambah sikit boleh. Kegiatan beliau di UPM banyaknya sebenarnya, sehingga kan UPM buat galeri Zurina Hassan.
galeri khas Benar. untuk datuk kita sendiri. Betapa banyak sumbangan yang beliau buat kan dekat di UPM. Itu je lah. Terima kasih. Baiklah, sebelum Zurina Hassan aktif dalam dunia penulisan, apakah kerjaya beliau ataupun pekerjaan yang beliau ceburi sebelum menjadi penulis? Alif? Saya kan? Alif. Saya. Sakit. Tak apa. Saya. Okey. Datuk kita pernah bertugas. Nak mulakan semula. Tak payah, kita teruskan je. Sebagai susah sikit. Pegawai penerangan di Jabatan Penerangan di Kementerian Penerangan Malaysia. Payah betul. Selain itu, Zurina Hassan juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Cawangan Pengurusan Maklumat Kementerian Penerangan Malaysia juga, dan beliau juga pernah menjadi karyawan tamu di Institut Alam dan Tamada Melayu, singkatan dia ATMA, di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1997 atau 1998. Tak pastilah yang tu, tak dapat yang lengkap kat bukti tahun bila beliau mula bekerja di situ. Dan kemudian Datuk kita dilantik sebagai pakar perunding dan fellow penyelidik di Akademi Pengajian Malaysia Universiti Malaya sehingga menamatkan perkhidmatannya pada tahun 2011 sehingga tahun 2015. Banyak kan? Beliau sebelum beliau mendapat gelaran Datuk Doktor tu, banyak je beliau bekerja dahulu sebelum mendapat gelaran yang khas tu. Itu je. Baik, nampaknya pengalaman beliau dalam dunia pekerjaan tersebut banyaklah. Jadi seperti yang kita tahu, Datuk Dr. Zurina Hassan merupakan tokoh puisi yang hebat. Sejak bila beliau mula menulis puisi dan bagaimanakah tercetusnya rasa cinta beliau terhadap sastra? Alif? Okey, minat beliau ni terhadap sastra ni bermula pada beliau berumur 12 tahun, di mana beliau mula menulis puisi ni sewaktu diinspirasikan oleh lagu-lagu Melayu asli yang beliau dengar di radio. Sebab pada zaman-zaman dulu radio tu lah menjadi hiburan bagi mereka kan. Betul. Okay. Radio ni menjadi teman akrab buat Datuk Zurina Hassan ni. Pada masa itu terdapat satu slot di radio yang digelar halaman kanak-kanak yang memberikan peluang kepada beliau untuk menulis karya mereka. Beliau telah menghantar puisi kepada stesen radio itu dan kemudiannya berjaya dicetak. Selain itu, bakat beliau ni berkembang ketika beliau gemar menghafal puisi-puisi daripada sastrawan dunia seperti William Shakespeare, dan beliau telah menterjemahkan sajak-sajak Inggeris kepada tulisan dalam bahasa Melayu lah. Beliau juga turut menggunakan Al-Quran sebagai satu inspirasi dalam karya yang beliau hasilkan. Sebab melalui daripada penemuan saya dalam satu dokumentasi yang dibuat bersama dengan beliau, beliau rasa bahawa Al-Quran itu merupakan satu karya seni yang disusun rapi dan mempunyai rima yang tertentu lah, yang berkait dengan bidang sastra. Dia percaya juga yang Al-Quran itu indah dan makna-makna yang ada dalam Al-Quran itu juga sangat mendalam. Jadi beliau menggunakan Al-Quran itu sebagai inspirasi untuk beliau mula menulis karya-karya beliau. Jika dilihat dalam Al-Quran juga berima dan mementingkan unsur-unsur sastra. Mungkin disebabkan itu boleh dikatakan Dr. Zurina Hassan ni ada satu pemikiran dia kembang kan, cara dia boleh fikir Al-Quran ada rima apa semua tu. Betul. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih Alif dan Aina atas perkongsian yang sangat bermakna pada hari ini, iaitu mengenai tokoh sastrawan negara kita. Baiklah, bagi mengakhiri podcast kita pada kali ini, saya akan membacakan sebuah pantun, iaitu melarik halus papan di Jawa, tersergam kukur gerbang di batu. Adat berjumpa, terpisah jua. Moga ketemu di lain waktu. Sekian, terima kasih.